Cara-cara menukar bateri motor dengan betul dan selamat. Untuk tutorial ni, kita akan menggunakan bateri daripada Koyoko untuk motor LC135 V8. Pertama sekali, pastikan motor dalam keadaan off dan kunci telah pun dicabut. Sediakan alat yang diperlukan seperti pemutar skru atau spana yang sesuai. Untuk lebih kemas dan selamat, anda boleh memakai sarung tangan. Seterusnya, kita buka seat motor dan cari lokasi bateri motor. Macam LC135 ni, lokasi bateri dia betul-betul berada di bawah seat. Mulakan dengan membuka getah pemegang bateri, kemudian buka terminal negatif terlebih dahulu diikuti terminal positif. Nak senang faham, hitam dulu baru merah. Lepas dah buka, boleh terus keluarkan bateri lama dan bersihkan tapak bateri daripada habuk kotoran untuk pastikan debu tidak kacau sambungan bateri nanti. Sebelum letak bateri baru, anda boleh memeriksa keadaan bateri dengan menekan butang indikator pada bateri ini. Untuk pemasangan pula dia terbalik. Kita mula dengan positif dulu, kemudian baru negatif. So, merah dulu baru hitam. Pastikan semua ketat dan anda sudah pun selesai memasang bateri yang baru untuk motosikal anda. Akhir sekali, hidupkan enjin untuk pastikan bateri berfungsi dengan baik. Pemasangan yang betul akan pastikan bateri akan beroperasi secara optimum. Gunakanlah bateri berkualiti untuk ketahanan dan prestasi yang lebih baik.